Assalamualaikum dan salam jumpa lagi dari Cikgu Tepur. Lama betul Cikgu tak bersiaran di dunia YouTube ni. So Alhamdulillah tergetik hati Cikgu untuk kali ni untuk berkongsi lagi dengan rakan-rakan YouTube yang terus setia bersama dengan Cikgu. Untuk permulaan bagi orang kata naik semangat Cikgu Tepur, Cikgu kembali lagi dengan dunia ternakan Cikgu Tepur lah, iaitu ternakan biri-biri. Jom Cikgu update tentang ternakan biri-biri Cikgu Tepur. Untuk yang baru subscribe di channel Cikgu Tepur, ini dia suasana di kandang dan juga tanaman netil Cikgu Tepur. Okey, boleh tengok dekat belakang ni ada sedikit lebih kurang dalam 10 ekar lah katanya Cikgu ada tanam netil. Tapi itulah sebabnya Cikgu sekarang ni memang Tepur memang mengamalkan sistem lepas waktu ada waktu masa dia lah, antara pukul sekarang ni ini Cikgu lepas pukul dan ni Cikgu lepas dalam pukul 3.30 pukul 4 dan dia akan balik sendiri lah, dan dalam pukul 6.30 ataupun 6.45 dia akan balik sendiri. Nanti Cikgu bagi tip macam mana Cikgu buat macam tu. Untuk yang baru mengikuti Cikgu Tepur, ini adalah kandang Cikgu Tepur lah. Ni Cikgu beri sikit tentang video Cikgu beli kandang Cikgu Tepur ni. Ini dia video kandang Cikgu Tepur yang Cikgu buat ni. Ni dia dah mula patah ni. Cikgu Tepur akan cuba repair lah, InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan semua, sekarang ni Cikgu Tepur dah buat partition. Sebabnya biri-biri Cikgu Tepur sekarang ni dah tak banyak dah. Okey, tak banyak dah. Jadi Cikgu Tepur buat partition. Ni tempat dia besar lah. Ada 4 bilik Cikgu buat. 4 bilik, dan ni adalah tempat Cikgu Tepur untuk kuarantin lah yang jantan dan tina yang orang kata syarat dan sebagainya. Itu sedikit gambaran sedikit tentang kandang Cikgu yang terkini, di mana Cikgu sekarang ni lebih update sikit. Cikgu menggunakan C-channel. C-channel untuk ternakan Cikgu. Sebab Cikgu tengok dekat rakan-rakan kita yang kat luar sana, mereka lebih kerap menggunakan C-channel ni. Pada mulanya Cikgu ingat dia berkarat, tapi bila Cikgu guna setakat ni dalam 6 bulan, Alhamdulillah tak karat lagi lah. Dan kita cuba tengok lah, sebabnya lebih kemas bagi tengok. Cikgu memang suka guna besi C-channel ni, dan cuba belajar sedikit demi sedikit melalui YouTube. Manakala di kawasan yang belakang ni tempat dia duduk lah. Okey, ni tempat Cikgu, tempat dia lah, tempat biri-biri ni duduk lah. Dan juga sistem air Cikgu memang Cikgu tak perlu nak angkut keluar dan sebagainya. Memang Cikgu buat secara automatik, dan juga secara automatik dia minum sendiri lah. Okey, jangan risau, dia akan minum sendiri. Bibir dia akan mengeksplore, dia akan cuba mencari benda tu, dia akan cuba. Okey, jangan risau. Cikgu buat pakai ni. Benda ni boleh beli dekat Shopee lah. Jangan risau. Kawasan Cikgu Tepur, Alhamdulillah masih dalam proses pembelajaran lah. Cikgu cuba buat yang terbaik untuk ternakan Cikgu Tepur ni. Untuk pengetahuan semua juga, memang Cikgu mengamalkan sistem lepas lah juga. Memang dari segi kos dan juga maintenance dia agak berkurang sedikit. Kalau Cikgu buat feedlot, memang dengan masa Cikgu Tepur ni memang tak mampu lah. Sebab sekali Cikgu sekolah agak jauh daripada rumah, jadi Cikgu paksa waktu Cikgu tu makin balik makin lewat. Jadinya Cikgu terpaksa mengikut jadual Cikgu Tepur. Tetapi untuk pemakanan dia memang dedok ni memang Cikgu memang bagilah. Bukan kata sunat tak, wajib. Wajib Cikgu bagi, sebabnya memang itu supplement untuk dia. Sebab dedok ni dia yang komersial ni dia ada komplit lah. Dia punya kandungan vitamin dan sebagainya. Jadi Cikgu menggunakan dedok ni untuk makanan tambahan, selain dia melepas larut di kawasan sawit yang agak luas di kawasan Cikgu Tepur ni.
Tu dia. Untuk pengetahuan juga, di sini juga ada juga masalah-masalah seperti anjing liar dan sebagainya. Tapi jadi masih lagi kita kawal lah, insyaAllah. Setakat ni baru ni ada juga serangan anjing, tapi kita kawal lah insyaAllah. Okey, kita kawal dan dapat diatasi dengan baik insyaAllah. Cuma sekarang ni cikgu bilangan tengokkan diri-diri cikgu Tepung ni tak banyak dah. Jom tengok bakal apa yang masih lagi cikgu Tepung tengokkan diri-diri cikgu Tepung. Dan sebab apa dia berkurang. Jom kita cari dia duduk mana ni. Sebab cikgu tadi pasal dia duduk dekat ladang kelapa tu. Kita tengok sekejap. Jom kita cari apa nama diri cikgu Tepung. Cikgu nampak tadi sebenarnya tadi. Kita tengok di kanan tadi. Hujan lebat. Lama dia tak hujan lebat dekat Cina ni. Jadi hari ni lebat. Alhamdulillah. Mungkin cikgu ada juga ayak untuk siram dia. Kering. Agak nepil agak kering dan menyebabkan batang nepil keras sikit. Tu dia. Jom kita tengok. Jumpa lah. Tu dia. Tengokkan diri-diri cikgu Tepung. Dah tak banyak dah. Tu dia bapak kanan cikgu Tepung. Cikgu sekarang ni menggunakan bakar jenis blackberry. Alhamdulillah setakat ni dah ada 4 ekor dah blackberry. Tu bapak jantan yang baru cikgu Tepung ambil. Mana boleh ni? Jom. Okey, itulah dia. Tengokkan diri-diri cikgu Tepung. Bila tak banyak ni dia bulat-bulat sikit lah. Tu dia bapak kanan cikgu Tepung tu. Blackberry. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni dia tengah merawat. Dengan dia tengokkan diri-diri cikgu Tepung. Tu betina yang baru cikgu ambil. Lebih saiz dia memang saiz kasak sikit lah. Yang putih tu. Kasak sikit. Tu dia. Ni ada bakar macam-macam lah. Cikgu tu main Santa Ines dan juga Blackberry. Merajut bebas. Baru tak hujan ni. Tu yang nampak bulu basah sikit tu. Tu dia. Tengokkan cikgu Tepung. Sekarang ni jumlah yang terkini setakat ni ada 14 ekor. Sebab apa makin kurang. Baru ni cikgu ada blend 4 ekor. Baru ni ada program adanya dia. Sebab apa makin kurang. Sebabnya baru ni cikgu ada blend sikit lah. Tengokkan diri-diri cikgu Tepung ni. Betina datang daripada jauh juga dari Beramai. Sebabnya dia baru nak tengok biri-biri dan dia tengok YouTube cikgu Tepung. Alhamdulillah cikgu lepas lah biri cikgu Tepung. Walaupun sayang, itulah hakikatnya. Kita perlu lepaskan yang paling sayang tu sebenarnya untuk memberi ruang dan peluang orang lain nak belah. Dan insyaAllah dia pun dia kata memang jadi. Alhamdulillah, terima kasih cikgu Tepung kerana bagi ruang untuk dia menternak sama-sama. Okey, tu dia biri cikgu Tepung. Okey. Untuk ni cikgu Tepung ada juga buat menerima tempahan masak dan juga untuk akikah dan sebagainya. Alhamdulillah rezeki daripada Allah SWT. Dan sokongan daripada tuan-tuan rakan-rakan sahabat YouTube memang banyak membantu cikgu Tepung sebelum ni. Jadi untuk comeback ni untuk semangat hidup cikgu Tepung, rakan-rakan lah YouTube yang membantu cikgu Tepung dalam dunia ternakkan biri-biri. Ya, sebenarnya payah ke tengok biri-biri ni? Kalau sebenarnya tak payah mana pun, suka mana pun. Sebabnya dalam dunia tengokkan biri-biri ataupun tengokkan ruminan ni, kita mesti ada tempat lah. Yang pertama sekali dari segi pengalaman cikgu Tepung, siapkan dari segi makanan dia. Tentunya tanaman nepil ataupun tanaman nepil kawasan ragut yang luas. Tapi kita tak mampu untuk menyediakan tu. Jadi kita beri ruang yang untuk proses pemilihan yang sesuai. Contohnya meragut bebas kan. Untuk cikgu Tepung, cikgu masih lagi mengamalkan sistem meragut. Dan juga nepil ni waktu cikgu sangat sibuk balik kampung. Dan memang cikgu akan buat silas lah untuk makanan tambahan ternakkan diri-diri cikgu Tepung. Tu nak pergi mana tu? Ni pun waktu pukul 6. Waktu mereka dah nak gerak balik ke kandang mereka. Okey.
Jadi itu saja untuk episod kali ini. Episod yang cuba membangkitkan semangat cikgu tempur untuk terus maju dalam dunia ternakan ruminan ni. Dan alhamdulillah cikgu cuba buat satu logo, iaitu eksperimen ruminan. Jom support cikgu. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye bye.